Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ada banda, ketika mana umur Nabi 53 tahun, Nabi SAW membuat satu perancangan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpindahnya baginda Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Pada malam keluarnya Nabi SAW daripada rumahnya bersama dengan Siti Khadijah. Saat mana perancangan daripada tentera Quraisy, mereka ini telah berkumpul untuk membunuh baginda Nabi SAW. Saat mana Rasulullah SAW nak keluar, Rasulullah telah menggenggam pasir. Kemudian Rasulullah membaca satu surah, satu ayat dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Menyebabkan mereka terlena dalam tidurnya. Akhirnya